Soalnya adalah rasanya vokal dia tak ada masalah, dia macam sama je. Sedap. Wow. Begitu sekali. Bagi saya untuk Aisyah Retno, saya boleh bagi 9.5 per 10. Bagi saya persembahan dia best, menarik, suara dia maintain, tak ada terkucing, tak ada apa. Cuma dia macam, bagi saya biasa-biasa, dia tak macam wow. Tapi sembahan dia sedap, best. Suara dia pun maintain, cuma dia macam tak ada wow factor. Dia dah macam buat yang terbaik, macam dah terkangkang apa semua. Tapi dia macam, mungkin lagu dia macam biasa-biasa je, tak macam terlampau macam heavy sangat. Tapi bagi Usai sedap. Sedap, dan Usai yakin dia mesti akan dapat tempat. Yakin. Mungkin dapat nombor 3 ke, nombor 2 ke, atau juara ke. Maybe lah. Sembahan tak tahu lagi yang lain. Tapi Usai rasa dia punya sembahan dia okey lah. Dia ada maksud dia mungkin yang mendalam. Santai juri dia nak sesuatu yang macam menjiwai, yang mendalam kan. Tapi tengok keputusan macam mana. So fully tahniah lah untuk Aisyah Retno. 9.5 per 10.